nanti kan. Dah hantar dah? Oh dah hantar dah, apa tu dah hantar dah. Jadi 2 kali hantar tu, mana tak tahu lagi lepas ni kalau salah nak tahu. Okey. Pertama dalam bacaan tadi comel dah. Cuma masa kita baca huruf sod. Sod ni dia itibak, istilak, hujung lidah ke gigi bawah. Si, sod. Isunya sini huruf sod ni bagi bawah. Bila bagi bawah, dia beza bunyi ketika dia bagi di atas. Sod, kan? Su. Kalau si, dia bukan bunyi gitu. Dia si. Jangan bunyi kedudukan bunyi tu sebab dia kasrah. Kasrah ni dia memecahkan ketebalan. Nilai tebal tu kurang sikit. Bila setiap huruf tu bagi di bawah. Tebal tu tetap tebal. Kan? Sebab tu kalau kita baca mustaqim, cukup lah tu. Janganlah mustaqim, jangan gitu. Itu qa, dia qi, dia ti, mustaqim, dia bunyi gitu. Ni kena jaga. Adakah kategori lahnu jali? Tak. Bukan lahnu jali, dia tak berubah makna. Sok tetap sok. Kan? Cuma dari segi betul salah kemah tepat keluar pada makhraj tu, tu panggil kena train lagi lah. Kena talaki lagi, kena tahsin lagi. Nasi dengan nasi, ya nasiba, dia bagi bawah. Ni yang panggil dalam keadaan tertentu dia panggil nisbi tafkhim. Macam kita baca manih tarafa, manih taba, manih tara, manih tarafa lah contohnya. Contoh kalimah tu lah, manih tarafa. Mani, nun tu bagi bawah. Fa tu istilak. Jadi kalau kita baca manih, dia tak menepati. Dia panggil apa? Dengan bunyi nisbi tafkhim tu. Ya manih, cukup. Manih tarafa. Jadi benda-benda gini ni kita tahsin ataupun talaki lah, kita akan jumpa bunyi-bunyi yang tepat gini ni. Kalau duduk agak tu maniuh, tu dia panggil posisi lidah tu tak betul, tak mesh. Dalam dengan baris dia tu menyebabkan bunyi tu akan jadi tak berapa tepat lah. Tak berapa tepat. Ni kena jaga. Apa tu? Huruf nisbiyah ni ada berapa dah Ustaz? Huruf? Huruf yang nisbi. Dia tak banyak. Dia terlibatnya macam tadilah. Huruf ghin, huruf kha. Cuma, ni kita kena ingat. Kita kena tahu. Bila setiap huruf yang tebal, apa dia huruf tebal? Sadaqallahul azim. Khussa, dhartin, qidhin. Kan? Setiap huruf yang tebal, apabila dia baris di bawah, maka dia punya nilai tebal tu kurang sikit. Berbeza ketebalannya ketika dia berbaris di atas ataupun di hadapan. Yang terlibat dengan nisbi tafkhim tu, dia baca 2 kalimah. Kalimah pertama baris di bawah, akhir kalimah pertama baris di bawah. Kalimah yang awal, kalimah yang kedua tu huruf tebal. Kan? Maniu tarafa contohnya. Maniu tarafa. Jangan maniu tarafa. Cukup kadar dia. Kan? Dia tak banyak. Cuma itulah. Tak banyak macam mana pun setiap huruf tebal tu bila dia bagi bawah, maka ketebalan dia tu kurang sikit. Peringkat kurang tu panggil nisbi ke suku. Nisbi ni maknanya separuh, setengah. Kan? Ataupun suku lah kan. Itu bergantung pada talaki lah. Talaki kita dengan guru. Itu kita kena faham. Macam sini kalimah nasi, ni kena jaga. Nasiba. Jangan nasi. Itu kena jaga. Okey. Huruf yang tebal.
ketika mana ketebalan dia tu dikira peringkat tertinggi tebal tu ketika mana? Ada juga tebal tu peringkat tertinggi. Ketika mana? Ketika fathah. Ketika fathah tu memang tebal dah. Contohnya. Ketika mana? Ketika selepasnya ada huruf mat. Qalu, tu tebal tu lebih sikit. Qalu, tapi janganlah kita lebihkan tebal tu sampai ke peringkat bunyi fathah tu salah. Contohnya bunyi gitu. Qalu, tak kena. Ya da. Biar bunyi terbuka. Da. Qalu dhalli. Yang do, itu kalau bunyi do atau bunyi ko itu bunyi tertutup. Bunyi tertutup. Ni qa, bunyi terbuka. Ni kena jagalah kedudukan bibir. Bibir kita ni kalau huruf tebal baris di atas huruf isti'la tu, khussa, dhabtin, qidhin tu bila berbaris di atas, anggaran buka bibir tu 2 jari. Anggaran buka bibirnya 2 jari. Qa luas sikitlah. Qa biar jelas bunyi fathah. Kalau huruf istifal, anggaran buka jari, anggaran buka bibirnya 1 jari. Anggaran. Kan? Ni kena faham. Okey. Boleh faham ke? Ke saya cakap cepat? Apa dia? Zalika bi annahum qalu sebab ini huruf mak asli lah. Yang ni huruf alif lah, huruf alif. Ba, kha. Tu jelas tebal tu. Maknanya kena pastikan tebal tu tebal betul. Qa bunyi tebal. Kenapa jadi lebih situ tu? Sebab bunyi panjang tu. Qa tu dia mempengaruhi, maknanya tebal pun automatik jadi panjang sekali. Qa itu jadi lebih situ tu kan. Ibarat qa 2 tebal situ. Qa. Pernah dengar tak kalau kita ukur mak kan? Dia 2, kalau ba 2 ba ni. Ba ta itu ukuran. Saya pernah belajar dulu masa kita ada qiraati dululah. Itu anggaran ukuran panggil detakan. Ta panggil. Itu antara ukuran lah kan. Jadi kalau qa tu qa tu kaedah. Itu jadi anggaran lah, anggaran panjang pendek. Okey. Jom apa sekarang? Okey, kita tengok tajwid sikit.